Akak Asma. Akak sihat? Sihat. Alhamdulillah. Kak, saya tengah risau ni, Kak. Saya tengah cari Hud. Hud ada call Kak? Dia ada kat sini. Dia ada cakap apa-apa dengan Kak tak? Sebenarnya dia baru sampai balik. Dia tak ada cakap apa-apa pun kat kau. Dia ada cakap apa-apa ke kat dia? Tak ada, Kak. Cuma siang tadi dia ada call saya dan dia beritahu yang dia nak batalkan pertunangan dia. Tapi tak tahu kenapa, apa sebabnya. Dia ada bagi tahu Kak tak? Lily patut tanya anak Lily sendiri. Dia tentu tahu kenapa kan? Maksud Kak? Macam ni lah Lily. Hal ni pun dah lama berlarutan. Setiap kali Hud pergi jumpa Lia, dia mesti terluka. Akak cuba juga terima, tapi akak rasa akak dah tak sanggup dah. Akak telefon dia pun nak bagi tahu kat Lily supaya bagi tahu dekat Lia jangan jumpa Hud lagi. Tapi Akak, Khalil yang... Dah, akak tak nak dengar semua tu. Nampak sangat yang Lia tu masih cintakan Khalil. Macam inilah Lily. Ini nasihat daripada seorang ibu kepada seorang ibu. Biar Lia pilih kebahagiaan dia sendiri. Lepas ni saya minta sangat, bagi tahu Lia jangan cari anak saya lagi. Okay, time to go. Relax lah. Ha? I suka you. Lantarlah dia orang tu. I tak pernah tengok Pi suka perempuan sampai macam tu sekali. The last girl, dia beria dengan Sherry. Dan kita orang tahu apa jadi dekat Kim. Okay, Pam. I memang rasa you memang cantik, memang hot, you memang top dekat sini. But sekarang ni, I lebih risaukan cousin I, Elisa. You rasa dia selamat ke dengan Pi? Depends lah. Kalau cousin you buat protection. Kalau tak, nasib dia jadi macam Sherry. I dengar dia mengandung anak Pi. Are you sure, Nat? Ha? Not sure, tapi sebelum ni kawan I terserempak dengan dia dekat farmasi. Beli pregnant test. Tu maybe bukan anak Pi, right? Aku tahu dunia sekarang. Setahu I, dia tidur dengan Pi seorang je. Pi yang beritahu kat I tau. Tapi, I tak sangka perempuan seksi and kaya macam Sherin tu masih virgin. Pasal itulah Pi belagak sangat. Tapi you jangan risau. I ada putus. Okay, bye. Lily, Dia buat apa kat sini? Sorry kacau lewat malam. But I nak jumpa dengan Khalil. Excuse me. You datang rumah I, tak ada call, tak ada apa. Who do you think you are? I'm a mother worried about my child. I tak rasa you faham ke pasal ni? Oh my God, Abe. Macam mana you boleh biar dia cakap macam tu dengan I? you masuk dalam please. Kenapa I kena masuk pula? Masuk! Perempuan, kau tengok apa yang kau buat?